Bayangkan, kau tengah duduk santai dalam rumah, tiba-tiba lantai bergerak, dinding retak, siling mula gugur. Dalam masa beberapa saat saja, hidup kau berubah selama-lamanya. Ini yang dialami ribuan rakyat Venezuela pada semalam. Apa yang berlaku? Dua gempa bumi kuat melanda Venezuela, satu demi satu, mengoncangkan bangunan, meruntuhkan perumahan dan memaksa beribuan penduduk lari dan menyelamatkan diri. Tiada amaran, tiada masa dan tidak ada persediaan. Hanya gegaran, hanya jeritan dan hanya doa. Suasana di lapangan, sebaik saja gegaran berhenti, kebanikan mula merebak. Penduduk berpusu-pusu keluar dari rumah, takut gegaran susulan bakal datang lagi. Jalanan dipenuhi orang yang tidak tahu ke mana harus pergi. Tangan kosong, muka pucat di sebalik habuk dan serpian. Pasukan penyelamat bergerak pantas, mengorek runtuhan, menjerit nama mangsa, berlumba dengan sesuatu yang paling kejam di dunia. Masa dunia mula bersuara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump turut angkat bicara, menyebut laporan awal menunjukkan keadaan yang sangat membimbangkan dan Amerika Syarikat bersedia untuk turun tangan jika bantuan diperlukan. Mata dunia kini tencap ke Venezuela. Soalan yang semua orang tak tahu, berapa ramai mangsa sebenarnya? Berapa teruk kerosakan? Adakah masih ada yang terbengkap di bawah runtuhan? Jawapannya simple, ya, masih kita tak tahu. Pasukan kecemasan masih berjuang di lapangan. Setiap minit, setiap nafas, masih ada nyawa yang menanti diselamatkan. Ini belum berakhir. Bumi mungkin sudah berhenti bergegar, tetapi penderitaan baru saja mula. Kita akan terus pantau perkembangan terkini bersama-sama, sebab selagi ada yang menunggu bantuan, kita tidak berbaling. Kongsikan, sebarkan, biar dunia tahu.